Level kelas ni memang cun-cun. Kat sini dia boleh laras nak tinggi ke rendah. Halo semua. Okey, video kali ni saya dah beli satu brand level untuk motor Y15, brand RCB semestinya. Okey, untuk level ni dia boleh adjust ikut sedap tangan kita. Memang baguslah untuk korang yang nak rasa keselesaan. So yang merah ni button dia, kita boleh pulas dia punya level. Okey, untuk kerja-kerja ni dia leceh sikit lah kalau motor Y15, kerana kita perlu buka cover kepala ini untuk kita akses untuk memasukkan level yang terbaru ni. Okey, jom mulakan. Okey, saya akan start dengan level bahagian clutch dulu. So kat bawah ni kita longgarkan sikit dan kita senang nak cabut kabel tu nanti kat level tu nanti. Okay, kita longgarkan skru sini dan kita tolak saja. Okey, dekat screw lever ni yang sini korang boleh pusing ya untuk nampak alur tu, dan kita boleh cabut kabel tu. Okey, macam ni saja, senang saja. Okey, untuk cabut lever ni korang just buka skru saiz 10 ni saja dekat sini. Okey, dia ada satu skru saja. Okey, dan kita boleh pusingkan. Okey, kat bawah tu skru ni, dia bawah tu ada satu nut. Okey, korang kena cabut dulu nut tu, baru boleh akses yang atas ini. Okey, bila dah siap pasang, pastikan skru diketatkan, dan skru nut bawah tu pun sama, perlu diketatkan juga. Kalau tak nanti dia akan ada free play. Okey, kita ketatkan dan mantap. Okey, dekat bahagian sini pastikan dia punya alur tu tak ada garisan yang boleh terkeluar. Okey, kita ketatkan sama setting macam kita buka tadi. Dan bahagian sini pun kita dah boleh masukkan. Pastikan bahagian settingan clutch ni sama macam kita buka sebelum ini. Dia punya, maksudnya setting dia punya skru itu macam mana. Okey, so macam saya dah setting macam yang saya buka tadi. Okey, untuk bahagian brake ni dia tak ada apa-apa kabel, hanya buka skru ini sahaja dan masukkan lever baru. Amat simple.
Okey, settle juga memang terbaik. Okey, kat sini dia boleh adjust ke depan dan ke belakang ikut korang punya tangan besar ke kecil. Macam saya adjust middle, biasa-biasa. Okey, macam ni memang terbaik lah. Memang senang, memang kita boleh rarah ikut kita punya kesesuaian. Memang terbaik. Okey, so itu saja perkongsian daripada saya. Nak dapatkan level ni, terus tekan back saya. Dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.